salam sejahtera. Selamat datang ke podcast TV PSS SK Palang Timur 2. Hari ini kami akan membincangkan 3 nilai, iaitu kemanusiaan, kemasyarakatan dan hormat menghormati. Bersama saya ialah rakan kita, Nur Badrisha Alia binti Muhammad Zaidi. Selamat datang Alia. Terima kasih kerana berjumpa saya. Alia sihat? Sihat, Alhamdulillah. Saya sangat gembira kerana dapat berkongsi pandangan tentang nilai-nilai yang membentuk masyarakat harmoni. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita teruskan dengan soalan yang pertama. Apakah maksud kemanusiaan? Kemanusiaan ialah belas kasihan, sifat prihatin dan membantu orang lain tanpa mengira bangsa dan agama. Contohnya seperti membantu mangsa banjir, berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan dan menolong rakan yang menghadapi kesukaran. Benar. Nilai kemanusiaan mengajar kita bahawa setiap insan berhak mendapat kasih sayang dan bantuan apabila memerlukannya. Soalan kedua pula ialah bagaimana pula dengan kemasyarakatan? Kemasyarakatan pula ialah semangat bekerjasama dan hidup bersatu padu. Contohnya seperti menyertai gotong royong, membantu menjayakan program komuniti dan menolong membersihkan kawasan tempat tinggal. Apabila masyarakat saling bekerjasama, banyak masalah dapat diselesaikan dan hubungan sesama jiran menjadi lebih erat. Soalan terakhir dari saya, mengapa hormat menghormati sangat penting dalam kalangan kita? Ini kerana sikap hormat menghormati dapat mewujudkan keamanan. Kita hendaklah sentiasa menghormati ibu bapa, warga emas, rakan-rakan serta perbezaan budaya dan agama. Di media sosial pula, kita hendaklah menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mewujudkan kebencian di antara satu sama lain. Betul, hormat bukan sahaja melalui kata-kata, malah melalui tingkah laku dan tindakan kita setiap hari. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, apakah pesanan untuk semua penonton yang kita boleh kongsikan pada pembincangan ini? Marilah kita mengamalkan nilai kemanusiaan dengan membantu orang yang memerlukan dan memupuk semangat kemasyarakatan melalui kerjasama dan sentiasa menghormati di antara satu sama lain. Terima kasih atas perkongsian dan perbincangan yang sangat bermakna. Semoga kita semua menjadi insan yang berakhlak mulia dan membawa perubahan positif ke kemasyarakatan. Sekian, terima kasih. Salam dari TV PSS Palang Timur 2. Sehingga berjumpa lagi di lain hari. Makes it hard.